Bismillah ni kalau kita baca 21 kali, nak tidur malam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baca 21 kali, insya-Allah selamat daripada kejahatan jin dan juga manusia. Macam orang nak buat santau, orang nak buat orang tu, insya-Allah selamat. Dengan syarat istiqamah 21 kali. Nak tidur malam baca jangan tinggal. Baca pula macam ni bila baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila cukup satu baca ni. Sapu turun ke atas. Mana bertampai tangan. Seluruh kecuali kemaluan dan tapak kaki. Tapak kaki buat macam ni. Gerutnya tu. Jadi, insyaAllah, selamat daripada kejahatan jin dan manusia. Demikian juga, rumah kita selamat daripada kecurian. Kalau mungkin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam kampung kita, pencuri naik rumah orang, tapi Allah selamatkan daripada rumah yang orang baca, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali.